Ramai orang cakap pelaburan emas ni tak ada risiko. Betul ke tu? Sebenarnya ya, sebab nilai emas tak pernah jatuh kosong. Serbuk emas pun masih berharga. Itulah yang buat emas lain daripada aset yang lain. Saya nak kongsikan 3 sebab kenapa emas ni dikira antara pelaburan yang paling selamat. Yang pertama, aset fizikal mampu milik. Nak mula tak perlu tunggu modal besar. Dekat Public Gold dengan RM100 dah boleh beli emas 999 lalu akaun emas gap. Yang kedua, potensi untung lebih baik daripada ASP dan tabung haji. Kalau tengok sejarah 20 tahun lepas, harga emas naik purata lebih kurang 10% setahun. Jadi dari segi pulangan jangka masa panjang, emas memang lebih konsisten. Yang ketiga, transaksi jual beli emas ni mudah, cepat. Nak beli, nak jual, semua boleh buat online. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Guna aplikasi je, tak payah pun nak keluar rumah. Sebab itulah emas jadi pilihan ramai orang, daripada pelajar sampailah pesara. Kalau belum mula simpan emas, mungkin inilah masa yang paling sesuai untuk bermula. Hubungi saya untuk saya guide.